anda akan cuba untuk meregangkan dan memburukkan lagi sakit leher. Dalam video ini, saya akan beritahu anda 3 kesilapan yang selalu dilakukan oleh semua orang apabila cuba melakukan regangan pada bahagian cervix. Dan sudah tentu, saya akan tunjukkan kepada anda cara melakukan regangan dengan selamat. Yang paling bagus sekali, anda tidak perlu muda, kurus atau sangat fleksibel untuk melakukan senaman ini dan berjaya melegakan bahagian cervix anda di rumah dengan cara yang mudah. Dan kita akan mula dengan kesilapan terbesar yang sering kita lakukan apabila cuba meregangkan leher, iaitu meregangkan ke sisi dan akhirnya menekan atau menghimpit bahagian yang satu lagi. Ini akan meningkatkan tekanan pada sendi, memburukkan lagi kesakitan yang berkaitan dengan hernia cakera atau taji tulang. Meningkatkan tekanan pada cakera, memburukkan lagi kesakitan yang berkaitan dengan hernia cakera, bonjolan atau penonjolan. Dan meningkatkan tekanan pada saraf, memburukkan lagi kesakitan yang datang dari leher ke bahu, ke lengan, rasa seperti renjatan elektrik itu. Untuk mengelakkan masalah ini, kita akan lakukan perkara berikut. Kita akan mulakan dengan meregangkan bahagian belakang leher. Untuk itu, untuk memudahkan ingatan, saya akan panggil teknik ini sebagai teknik mikrofon Silvio. Apa? Ingat mikrofon Silvio Santos? Yang datang dari dada sampai ke dekat dagu itu? Ya, baiklah. Lebih kurang macam itulah yang kita akan buat guna tangan. Tengok, genggam tangan. Jangan letak ibu jari di atas sini. Letak ibu jari di belakang sini. Bahagian ini kamu akan letak di bawah dagu dan bahagian bawah, di sini dekat jari tengah, kamu akan letak di mana bermulanya tulang dada, iaitu sternum. Biar saya alihkan mikrofon dari sini, kalau tidak, sekejap lagi kamu tak dengar saya. Siap. Kalau guna sedikit imajinasi kan, kalau ada sedikit imajinasi, dalam posisi ini, kamu akan gunakan tangan satu lagi untuk tarik kepala ke depan. Hati-hati, jangan sampai menghimpit tangan. Seolah-olah kamu nak relax dan kepala kamu macam nak terlepas ke depan melepasi tangan. Relax, tarik kepala perlahan-lahan ke depan. Relax. Relax. Kamu akan rasa regangan yang sangat mendalam, termasuk dengan rasa seperti melegakan tekanan pada bahagian cervix. Sekarang saya di sini rasa macam sendi nak berbunyi, macam bila kita tarik jari dan sendi terbuka. Itu yang saya rasa sekarang, macam hampir-hampir nak berbunyi. Relax. Ya, hebat. Dan bila kita nak regangkan, sekarang biar saya letak semula mikrofon. Dan bila kita nak regangkan sisi leher, macam mana kita nak pastikan bahagian satu lagi tak tertekan? Rahsianya ada pada bahu. Katakanlah kita nak regangkan bahagian kiri kan? Kita akan tarik ke kanan. Dalam kes ini, anda akan letakkan lengan kiri di belakang badan, di belakang tulang belakang. Ini akan menyebabkan bahu turun dan mengelakkan ia naik. Di sini, anda akan tarik kepala perlahan-lahan, secara perlahan, sehingga anda rasa regangan. Regangan yang lembut. Anda akan rasa regangan itu lebih meluas, regangan itu lebih menyeluruh berbanding apabila anda biarkan lengan tergantung di mana bahu ikut bergerak di sini. Nampak? Dalam kes ini, langsung tak meregang apa-apa. Di sini, anda akan rasa regangan ini lebih menyeluruh. Rasanya sangat baik. Dan sudah tentu, selepas itu anda akan buat dengan sebelah lagi. Ia sangat baik. Kesilapan kedua ialah menahan nafas semasa regangan. Terdapat beberapa otot leher yang bersambung ke tulang rusuk. Ini bermakna otot-otot ini membantu menyumbang kepada pernafasan. Jadi, jika anda cuba melakukan regangan dan menahan nafas atau bernafas pendek, otot-otot ini sebenarnya tidak dapat berehat. Anda rasa anda sedang meregangkan, tetapi sebenarnya anda seperti dalam tarik tali, beradu kekuatan, anda sedang berlawan dengan leher anda sendiri. Ringkasnya, supaya mudah untuk kita faham, untuk berehatkan leher, merehatkan bahagian cervical, kita wajib untuk merehatkan pernafasan kita. Buat macam ni. Anda akan tarik leher sampai rasa ringan dan selesa. Rasa regangan yang menyenangkan. Dan dalam posisi ini, anda akan hembuskan nafas lebih lama. Anda akan rasa bila anda buat pernafasan yang panjang, bila anda hembuskan nafas lebih lama, anda akan mendalami regangan ini tanpa perlu menggunakan tenaga, tanpa perlu memaksa mencederakan leher anda. Ini berlaku untuk semua regangan di bahagian cervical. Anda perlu gunakan nafas yang panjang dan perlahan seperti ini. Dan jika anda tidak dapat melepaskan nafas dengan santai ketika sedang melakukan regangan, itu kerana anda terlalu memaksa. Kurangkan tekanan di bahagian atas sini dan dalami regangan melalui pernafasan. Saya sudah faham sekarang. Saya sudah faham sekarang. Kesalahan ketiga ialah anda tidak melakukan regangan dalam tempoh masa yang mencukupi. Apabila kita melakukan regangan, kita mahu otot itu menjadi rileks, memurangkan ketegangan otot tersebut
Kita mahu memperbaiki peredaran darah, kita mahu melegakan fascia, tendon dan kita mahu mengurangkan tekanan pada sendi. Semua ini memerlukan masa. Apabila anda melakukan gegangan yang cepat itu, legangan yang tergesa-gesa, anda hanya memburukkan lagi kerensaan otot itu. Mari kita buat begini. Bila anda lakukan apa-apa regangan leher, lakukan sehingga anda rasa regangan yang lembut dan selesa, ingat? Dan di sini anda akan kekal sekurang-kurangnya untuk 5 hembusan nafas. Anda akan melepaskan nafas 5 kali. Dengan perlahan, santai dan tanpa tergesa-gesa, nikmati rasa rileks itu. Sekurang-kurangnya 5 hembusan nafas. Dan anda boleh lakukan regangan ini bila-bila masa anda perlukan, bila-bila anda rasa perlu untuk melegakan, untuk merehatkan leher anda. Kerana regangan seperti ini tidak memaksa, tiada risiko. Anda juga tidak akan rasa leher anda sakit atau tidak selesa selepas melakukannya. Langkah seterusnya ialah belajar cara melegakan tekanan pada tulang belakang. Dan saya akan tunjukkan cara terbaik yang saya tahu untuk melakukannya dalam video ini. Hanya klik di sini pada skrin. Dan jika leher anda terasa lebih rileks, lebih lega, lebih longgar, kongsikan video ini kepada seseorang yang memerlukannya. Seseorang yang merasa sakit, merasa tegang di leher, di bahu. Itu saja yang saya minta. Pastikan video ini sampai kepada yang memerlukan. Saya undur diri dulu. Salam hormat dan jumpa lagi.